Sebenarnya, kad item 1 gram macam ni bukanlah item yang sesuai untuk dapatkan keuntungan daripada simpanan emas. 1 gram ni sebenarnya adalah item koleksi sesuai untuk gold collector yang suka kumpul koleksi emas. Kalau tengok, kad 1 gram ni ada pelbagai design yang cantik. Jadi untuk pelaburan jangka masa panjang, kumpul 1 gram fizikal ni sikit-sikit je. Tak perlu banyak-banyak. Sebaiknya, fokus untuk kumpul gold bar dan dinar yang lebih berat sebab formula untung simpanan emas ni senang je. Lebih berat grade emas tu, lebih lama simpan, lebih banyak untungnya. Charge premium untuk gold bar 1 gram ni pun lebih mahal sebab pembuatan kad 1 gram ni prosesnya lebih rumit nak nipiskan 1 gram ni. Jadi bayangkan kalau nak fizikal 4 keping kad 1 gram ni dengan charge gold premium RM15 sekeping, jadi kita perlu bayar RM60 untuk 4 keping kad 1 gram. Tapi kalau 1 dinar ni beratnya 4.25 gram, charge gold premium yang dikenakan adalah sama RM15 untuk emas yang lebih berat. Jadi macam mana tuan-puan nak dapatkan emas yang lebih berat seperti 1 dinar, 10 gram, 20 gram sehingga 100 gram? Jawapannya adalah tuan-puan hanya konsisten menabur melalui akaun emas Skep Public. Fokus pertambahan gram dan bila dah cukup grade emas yang kita nak, kita boleh fizikalkan emas dan pegang sendiri emas macam ini. Bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas di akaun Gap secara percuma sahaja, rujuk pin video atau mesej di TikTok untuk Bihar bantu sebaiknya. Dan nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar rapat-rapat.